Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke my channel. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼. So, hari ni special edition. Aku dah bawa terjah jawatan ni di Dewan Bedah dan di IC. Jom kita baca jawatan Assistant Medical Officer. Let's go. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat Dewan Bedah utama. So nanti abang tukar baju ni. So, tukar baju OT. baju OT. Baju OT. Oh, okay. So, saya masuk sini. Ayo. Ayo. Terima kasih. Okay, sekarang ni kita dah berada di dalam. Kalau kau nampak kiri kanan ni memang ada barang dua radar. Ni ada abang. Bang. Nak tanya bilik MA kat mana? DMA masuk sebelah kanan. Masuk belah kanan. Ya, masih bang. Ada pesakit. So kita kena lower kita punya kabel sikit. So, kita pergi bilik MA. Assalamualaikum. Saya nak buat video sikit. Video apa tu? Satu hari bersama MA. Sekarang ni ada briefing kan? So ni kita orang nak morning briefing dulu. Dan after kita punya morning briefing tu kita pergi buat pengagihan tugas. So kita ada beberapa assignment yang mostly kita punya doktor dah request lah untuk pakai dalam OT. Lagi OT 3 akan ada batch lah. OT 6 doktor inform juga ada emergency case difficult airway. OT 7 tadi pun saya server surgeon ada request. So sekarang ni diorang tengah start the procedure. Kita tak boleh nak masuk dalam dan rakam semua benda. So medical assistant akan duduk kat dalam, akan monitor darah pesakit sampai selesai kes 5 ke 6 jam. Okay, sekarang kita sudah settle. Kita sediakan server yang pindahkan darah pesakit, kita cuci, lepas tu kita bagi semula dekat pesakit tersebut. And sekarang ni kita nak pergi dekat ICU. ICU ni kita berjumpa dengan jawatan MA juga, under unit RSU. So jadi di dalam OT, sekarang kita dekat ICU buat prosedur. Sekarang kita berada dekat ICU. Okay, sekarang ni kita berada di ICU. Agak susah nak jumpa dengan MA ICU sekarang ni, MA RSU ICU. Sebabnya diorang ni kerja dia more to transportation dan tengok ventilation patient dan monitoring di dalam ward. So diorang dalam satu hospital ni, diorang berada di mana-mana tau. So sekarang kita nak pergi ke tempat diorang calibrate and setting ventilator sebelum dihantar ke ward. Untuk MA ICU di RSU, aku berjaya tangkap Cik Saiful. Masa ni dia tengah check ventilator untuk calibration dan leak test sebelum dihantar ke ward. Pemeriksaan ventilator ni sangat rapi sehingga kan perlu dilabel dahulu sebelum dihantar kepada pesakit. Itu saja untuk video kita kali ini. So tadi pun kita agak susah nak reach MA ni, nak buat kerja. Masing-masing busy dengan kerja masing-masing. Dekat OT, dekat ICU, mana kita cari diorang. So jawatan ni memang amat-amat diperlukan
di dalam HKL. Harap video ni bermanfaat untuk korang. Itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.